Zaman 2024 guys, kereta Jepun memanglah kena pakai rim Jepun guys. Okey, macam tajuk tadi, hari ni kedai Wan Cina datang sebiji kereta Jepun iaitu Toyota Velfire. Okey, datang proceed dengan projek tukar rim Jepun. Okey, rim kereta Jepun memang kena pakai rim Jepun. Rim yang dia tukar adalah TE37 Ultra M Spec. Okey, spek dia adalah 20 kali 8.5 JJ offset 36 dengan juga pakai tayar 245/4520 Michelin PS4S guys. Okey, rim paling mantap dengan tayar yang paling cun untuk kereta dia lah. Okey, so jom kita tengok hasil dan juga proses pemasangan untuk kereta ni macam mana guys. Okey guys, inilah hasil selepas kereta Velfire ini dipasang dengan TE37 Ultra M Spec 20 inci warna bronze. Okey, memang nampak cantik gila sebab cantik dengan kereta warna hitam. Okey, so kita boleh nampak fitment dia memang cun-cun. Kalau pasang dengan rim ni, dia tak akan sangat sebab spek dia ke dalam sikit, 8.5 offset 36. Ada orang sekarang pakai 10 JJ ataupun 9 JJ, tapi spek ini memang sangat sesuai untuk kereta yang bawa family. Sebab apa? Sebab kalau nanti bumping memasa, dia tak akan kena rim ataupun tayar lah. Okey, so itu saja untuk perkara ni. Kita nak tunjuk sikit hasil selepas kereta Velfire ni dipasang dengan TE37 Ultra dengan tayar Michelin PS4S. So itu saja untuk perkara ni. Kalau korang suka perkara ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, channel ni cari Wan Cina. Thank you guys.